Sahabat sekalian yang tengah struggle nak berubah ni, struggle nak hijrah, kadang-kadang setan ni, iblis ni, dia akan memasukkan dalam hati pelaku dosa tu bahawasanya orang macam kau ni dah tak ada harapan. Orang macam kau ni confirm neraka. Saya baru nak tanya pasal benda tu. Orang macam kau ni Allah benci. Allah tak akan terima taubat kau. Syurga tak layak untuk orang macam kau. Alah, hari tu kau taubat, lepas tu buat balik. Taubat buat balik. Orang macam kau ni menipu Tuhan je. Kata nak taubat tapi ulang. Kau tak jujur. So akhirnya seseorang tu memilih untuk give up, berputus asa. Dan dia rasa harapan tu tak ada. Tapi sebenarnya itu hanyalah tipu daya iblis. Dan juga permainan emosi. Permainan emosi iblis untuk membuatkan kita berputus asa pada dia, Betul. pada Allah. Saya nak kongsikan sahabat sekalian, kalau kita bertaubat, Allah cinta kita. Kalau saya buat salah kat abang, saya minta maaf, abang cinta saya ke? Belum tentu. Paling-paling pun aku maafkan, tapi mungkin aku akan berhati-hatilah dengan kau. Aku tak akan melupakan. Aku tak akan melupakan je. Sebab kita manusia. Fitrah. Tapi baiknya Allah, orang yang bertaubat, Allah cinta. Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nak kata cintanya Allah pada orang bertaubat sampai satu tahap Nabi kata, sekiranya ada satu golongan tu tak buat dosa, apa akan jadi? Allah akan musnahkan kaum tersebut. Dan Allah akan hadirkan satu kaum yang melakukan dosa dan orang tersebut bertaubat pada Allah. Allah sangat suka perbuatan hamba yang bertaubat pada dia. Buku ni adalah tutorial taubat, macam mana nak taubat, tinggalkan segala dosa.